Assalamualaikum sahabat. Okey. Apa khabar semua? Dah lama dah tak buat video ni. Okey, hari ni macam biasa kita turun di Bukit Merah. Okey. Kalau 2-3 hari lepas banjir besar dekat Perak, dekat Taiping. Kali ni turun dekat Bukit Merah bersama kita punya tekong Pak Long. Minum air. Okey, kita punya tekong kita Pak Long tengah minum air Harap ada sambaran lagi Pak Long Okey, kita lancar dulu. Okey sahabat, sebelum kita lancar, kita tampal stiker dulu. Tomania hadir untuk kod Pak Long. Anak-anak. Oh. Anak-anak. Anak besar. Try. Try umpan baru Tomania Okay, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Pak Long. Anak tu. Tu boiling tu. Ni tak ada orang masuk sini Tu anak. Uish. Ibu-ibu. Unduk Pak Long. Dalam ni. Tu anak air situ. Tapi tak ada lagi, tak ada. Tak kena mata tu. Jadi sama belah sini je keluar. Try undur sikit Pak Long. Ambil side sikit. Senang kalau dia ambil lagi
Nah, sekali je kot. Bujang lah. Oh. Oh. Keluar. Cantik walau. Negro. Oh. Waduh. Hanya rock baru. MS yang baru hanya. Tengok hitam dia ungu. Oh, dalam 2 kot ni. Kalau pukul 2 kilo. Dia ambil situ dam. Dia duduk bawah tu ah. Agaknya kemarin dia bunyi kita lalu dia dalam rumput ni tekuk-tekuk ni. Dia pakai umpan yang mata pancing dia 9 tu, mata 3 9. Okay. Padu kan. Mantap. Wah, ketik boleh nampak rasa. Mana? Oh. Belang ke burung hering tu? Belang. Oh, burung helang kan. Oh, nak ambil pula tu. Ada. Tak kena. Sambal tak kena. Oh, tak kena lagi. Tak kena lagi. Takut dia pegang ekor sebab mata kai terbuka.
Depan sikit tolong. Anak. Ujung tu. Oh. Tahu. Tu kan? Dah. Oh tu kat. Tapi yang tadi bukan situ. Tadi sini je sambung. Mana? Ah tu balong. Tu. Anak. Oh tu. Bukan. Mana tadi? Ah tu kan? Tu. Ah tu. Tu pun macam anak juga tau. Ah tu bujang. Tu pun anak apa tu? Motor 1000 tu. Motor 1000 tu. Tu. Oh, merah semua ni. Uish. Oi, dia ikut. Dia ikut balok. Pong. Inilah kita kena. Ini yang kita nak. Ikut ke lari tadi? Tu. Tak ada dah. Dah, kata takut dah kot. Baru 2 kali. Assalamualaikum semua sahabat. Okey, kita dah settle trip hari ni. Kalau korang tengok video tadi kan, okey. Seko je dapat. Lepas tu lucuk ada seko tu yang besar tu. Tak tahulah berapa kilo tu, tapi cara tarikan dia kuat sangat, kuat juga tu. Okey. Lepas tu mama pun adalah yang letup-letup. Tapi banyak jugalah anak yang jumpa ni, okey. Yang mana belum subscribe boleh tekan butang subscribe kat bawah. Untuk info berkenaan dengan trip ni nanti aku akan letakkan di ruangan description lah, okey. Dengan nombor telefon. Walaupun terima kasih kerana support. Jumpa lagi, okey.